Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam episod kali ini, saya semua anda menyukai aktiviti yang disediakan sepanjang program festival Sastra Kanak-Kanak. Haris. Ya, itulah. Apa yang menarik yang ada di sini ya? Tadi sebelum saya datang sini, saya dapat beberapa aktiviti yang telah dijalankan. Ada satu aktiviti yang menarik perhatian saya, iaitu pertandingan bercerita festival sastra kanak-kanak. Okeylah Haris, jomlah kita tengok apa yang ada. Jom. Sang kancil sedang berjalan di tepi sungai. Hari yang indah. Aku sangat cari pepohonan yang manis hari ini. Yang kelena, gunakan. Yang terkena, gunakan. Puan, adakah ini kali pertama Puan bersama anak Puan datang ke BAKL ini? Ya, kali pertama datang. Pada pendapat Puan, mengapa amalan membaca buku ini sangat penting untuk kanak-kanak? Amalan baca ni perlu terapkan pada anak sejak kecil ni lah. Jadi bila pandai membaca, perlu terapkan lah sebab banyak ilmu kita dapat dengan membaca. Dalam episod kali ini, bukan saya seorang, tapi kami semua. Anik, lupa saya ke? Allah, terlupa. Koilah, sini Koilah. Kami semua akan cari buku kegemaran kami. Okey, jadi siapa nak mulakan dulu? Kita telat lah. Latani tamplong. Yeay, jadi saya dulu kan? Ya. Jom ikut saya. Apakah buku yang akak berdua beli? Boleh kongsikan dengan saya? Saya ada beli dalam 5 buku. Tapi yang saya minat ni lah. Ini buku biru. Buku ni dia pasal misteri, ala-ala misteri. So dia membongkar alam misteri lah apa yang ada dalam cerita ni lah. Nadia, lebih apa? Akak pula? Saya pula, saya beli 2 buah buku. Tapi yang saya nak tunjuk yang ni lah yang paling patah antara kita. Saya suka buku ni sebab dia macam cerita ni mengisahkan 4 kawan. Salah seorang tu ada masalah dan cerita ni agak sedih lah. Macam tu lah. Lagipun hari ni dia punya penulis datang, jadi saya minta dia punya autograf. Tak boleh tak bagi pesanan untuk anak-anak muda seperti kami? Jaga solat, jaga pergaulan, jaga iman, belajar rajin, dan moga Allah bagi syurga insyaAllah. Sebenarnya banyak lagi genre yang ada di sini, seperti motivasi, komik, sejarah. Terlalu banyak sehinggakan kami tak sempat nak melihat kesemuanya. Sebab itulah kamu sendiri yang perlu datang ke Pesta Buku KL. Jadi, yang mana satu pilihan kamu? Buku membuka dunia. Membaca, mencipta masa depan. Terima kasih kerana mengikuti liputan Pesta Buku Antarabangsa 2026. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah liputan kami dari Pesta Buku kali ini.
Dengan berakhirlah liputan ini, diharapkan Pesta Buku dapat menjadi pemangkin kepada pembentukan generasi yang menciptakan ilmu.